mati ketu. Lepas daripada semayang subuh, duduk lepak kat tangga masjid pukul 7 pagi. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syiok, JKK. Bang, mari 4 orang penjenayah. Bawa dengan machine gun, bazooka, kalashnikov, nampak M16. Nak tembak 4 orang ni. Kenapa? Dia bawa nasi ayam. Bang, dengan air teh openg. Suruh paksa Tok Imam makan. Kalau kami tak makan, kami tembak ni dengan senapang. Bang, semua tu takut kena bunuh, maka mereka makan licin 1 bungkus orang. Faham tak? Teh openg 1 bungkus orang. Tak, sampai kenyang. Batal? Tidak batal. Kenapa? Dipaksa. Faham lagi? Cuma bila penjenayah tu nak lari, Tok Imam kata, esok datang lagi tak? Mati ketu. Lepas daripada semayang subuh, duduk lepak kat tangga masjid pukul 7 pagi. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syiok, JKK. Bang, mari 4 orang penjenayah. Bawa dengan machine gun, bazooka, kalashnikov, nampak M16. Nak tembak 4 orang ni. Kenapa? Dia bawa nasi ayam. Bang, dengan air teh openg. Suruh paksa Tok Imam makan. Kalau kami tak makan, kami tembak ni dengan senapang. Bang, semua tu takut kena bunuh, maka mereka makan licin 1 bungkus orang. Faham tak? Teh openg 1 bungkus orang. Tak, sampai kenyang. Batal? Tidak batal. Kenapa? Dipaksa. Faham lagi? Cuma bila penjenayah tu nak lari, Tok Imam kata, esok datang lagi tak?